Macam mana? Hello. Okey je. Dah okey ke? Dah boleh mula ke? Dah rekod dah. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada petang ini kita dipertemukan bersama dengan Dr. Rozan, penulis buku Di Bawah Langit Amerika Utara, dekad pertama dakwah MISG US dan Kanada. Doktor, apa khabar? Sihat? Alhamdulillah. Sihat. Terima kasih menjemput saya. Pakai mic. Oh, okey. Alhamdulillah, terima kasih. Dah on. Doang dah. Dah. Alhamdulillah, terima kasih kerana menjemput saya hari ini. Hari ini kita akan bincangkan buku seterusnya dari Dr. Rozan, sebelumnya dengan kepimpinan strategik Nabi Muhammad SAW. So tahun ini Dr. menulis kenang-kenangan lah kot. Boleh saya imbalkan kenang-kenangan dakwah dekad pertama dakwah MISG US dan Kanada. Mungkin sebelum kita memulakan secara dalam lagi, mungkin doktor boleh terangkan kepada kita sebenarnya apa yang mendorong doktor untuk menulis buku Di Bawah Langit Amerika Utara ni? Okey. Ada beberapa perkara yang sebenarnya mendorong saya untuk menulis buku ini. Yang pertama sekali adalah manusia ni bila dia tua, dia mula suka menceritakan tentang perkara-perkara yang dia lalui masa muda. Ya, kalau kita tengok datuk kita, kadang-kadang mak bapak kita, dia berulang kali cerita yang sama. Ya, seolah-olah ada sesuatu yang tidak lengkap di dalam kehidupannya pada peringkat muda itu. Jadi saya fikir saya tak nak jadi macam tu. Jadi apa yang saya rasa lebih selesa untuk lakukan adalah untuk mencatat semua itu dalam bentuk satu rekod, dalam bentuk satu buku, supaya ia tidak lagi bergantung sekadar ingatan saya, tetapi sebaliknya akan didasarkan kepada penyelidikan, mendapatkan maklumat dan maklum balas daripada kawan-kawan seangkatan dengan saya. Itu yang pertama. Yang kedua, pada tahun ini 2026 sebenarnya merupakan ulang tahun ke-50 penubuhan MISG US dan Kanada. Jubli apa kita panggil? Jubli apa? Emas ke? Jubli Kalau emas. 50. Jubli emas lah kot. Dan umumnya kalau kita mengkaji mengenai hayat organisasi yang terpaksa berdikari, berdiri sendiri, lazimnya menghadapi kesukaran untuk hidup lama. Kerana kekurangan sumber, kekurangan komitmen dan sebagainya. Kalau dalam perniagaan ni, kajian-kajian menunjukkan bahawa umumnya 50% daripada syarikat yang baru ditubuhkan akan gagal dalam masa 5 tahun. Ya, jadi syarikat yang ditubuhkan hari ini dalam masa 5 tahun dah tak ada dah. 50% daripada syarikat baru. Jadi MISG ini telah wujud 50 tahun. Ini adalah satu pencapaian yang agak besar kerana ia tidak ada peruntukan, dia tidak ada dokongan daripada institusi-institusi lain, tetapi digerakkan sepenuhnya oleh pelajar-pelajar di Amerika Syarikat sahaja. Dan kalau kita lihat di Amerika Syarikat daripada tahun 70-an sehingga ke hari ini, banyak daripada organisasi-organisasi lain yang wujud di kalangan pelajar Malaysia ketika itu pun sebenarnya sudah tidak ada. Ya, tidak dapat bertahan lama, tetapi MISG ini bertahan lama. Jadi pada tahun 2024 saya telah dijemput ke satu program di Pennsylvania State University oleh MISG. Jadi masa di sana mereka membincang kembali kenapa ataupun apakah perkara yang membolehkan MISG itu bertahan sehingga lama ini. Jadi pada tahun ini di Amerika, rasanya hujung tahun ni mereka akan adakan perayaan ulang tahun ke-50. Jadi saya rasa elok sementara generasi saya ni masih ada lagi, kita cuba rakam apa yang berlaku.
supaya akan dapat memberi sedikit sebanyak pengajaran kepada generasi akan datang. Okay, baik. Mungkin ada yang tertanya MISG ni benda apa dan dikaitkan dengan dakwah. Nama dia agak tak, bila sebutkan MISG orang tak boleh nak bayang MISG ni benda apa. Mungkin doktor boleh terangkan dengan ringkas berkenaan dengan sejarah MISG sehingga ke hari ini secara ringkas. Bagi saya secara ringkas, saya ingin menyifatkan sejarah MISG ini sejarah satu paradoks. Kerana ia ditubuhkan oleh pelajar-pelajar yang sepatutnya pergi ke Amerika, dan saya masih ingat ketika itu sebelum pergi ke Amerika ni terpaksa melalui program induksi. Dan umumnya program induksi ini mengajar kami bagaimana menari, diberi petua macam mana kalau nak pergi dating dengan Mak Saleh dan sebagainya. Jadi perkara-perkara yang diharapkan adalah kita ni pergi ke sana jadi westernized. Ya? Jadi apa yang berlaku adalah pada sekitar tahun 76 itu, ada di antara mereka yang berada di Amerika mula menyedari bahawa adakah ini yang kita inginkan. Jadi mula-mula ia lebih merupakan inisiatif individu di beberapa kampus menghidupkan aktivisme Islam. Tapi pada tahun 1976 mereka telah mengadakan satu pertemuan di Peoria, Illinois, dihadiri oleh lebih kurang 50 orang wakil daripada kampus-kampus lain, dan turut hadir ketika itu adalah Perdana Menteri kita hari ini. Pada ketika itu bukan lagi Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia saudara Anwar Ibrahim, yang kebetulan pada tahun 1976 tu dia baru dibebaskan daripada penahanan di bawah ISA. Jadi apa yang berlaku pada Disember itu, dia telah pergi ke United Kingdom di atas jemputan Malaysian Islamic Study Group United Kingdom and Ireland. Jadi dia pergi ke sana dan beberapa orang aktivis ABIM yang sama-sama di Amerika telah menjemput dia datang sekali ke mesyuarat yang diadakan di Peoria, Illinois itu. Jadi ketika mesyuarat itu, mereka yang hadir bersama setuju untuk menubuhkan satu pertubuhan. Dan oleh kerana dia ada di situ, dia baru datang daripada United Kingdom, maka dia mencadangkan gunalah nama Malaysian Islamic Study Group. Cuma ketika itu diberi nama Malaysian Islamic Study Group Amerika Utara. Sebab masa tu pelajar di Kanada tak ramai lagi. Malahan 76, 77, 78, 79 jumlah pelajar Malaysia yang dihantar oleh penaja-penaja ke Amerika sedikit saja, lebih kurang tak sampai 20% daripada jumlah mereka hantar. Kebanyakan jadi hantar ke United Kingdom. Tapi pada tahun 1980, Margaret Thatcher, Perdana Menteri Britain pada ketika itu, telah membatalkan keistimewaan yang diberikan kepada pelajar-pelajar daripada negara Commonwealth. Sebelum tu pelajar katalah daripada Malaysia mendapat potongan yuran pengajian. Jadi bila keistimewaan itu dipotong, maka kos yuran pengajian yang kini menjadi sangat mahal. Jadi selepas itu, maka jumlah pelajar yang dihantar ke Amerika mulai tahun 1980 tu meningkat dengan mendadak. Bila saya tiba di Amerika tahun 1979, saya kira terdapat hanya lebih kurang 2,000 pelajar di seluruh Amerika dan Kanada, pelajar Malaysia. Tetapi by 1983 jumlah itu meningkat kepada 17,600 untuk seluruh US dan Kanada. Dan itu memberi satu cabaran kepada pertubuhan seperti MISG bagaimana untuk menyesuaikan diri. Kalau sebelum ni pertubuhan yang kecil dengan aktiviti yang terbatas, kini untuk menampung jumlah pelajar yang begitu ramai. Dan saya masih ingat pada 1983 itu jumlah kampus yang mempunyai pelajar-pelajar Malaysia lebih kurang 300 kampus. Ya. Jadi ia menimbulkan cabaran bagaimana kita nak menggerakkan organisasi yang besar di satu kawasan yang sangat luas, kerana gabungan Amerika dan Kanada dari segi keluasannya adalah 60 kali keluasan Malaysia. Ya.
Jadi itu menimbulkan cabaran bagaimana nak menggerakkan satu organisasi yang bersepadu. Berbeza dengan katakanlah ketubuhan di Malaysia. Banyak organisasi, agensi kerajaan dan sebagainya yang mendapat peruntukan beratus juta, ada yang sehingga bilion. Jadi mudah untuk bergerak, tapi mereka yang terbabit dalam kegiatan pelajar di luar negara pada ketika itu semua bergantung kepada pengorbanan dan sumbangan sendiri. Jadi itu merupakan satu 1980-an itu merupakan satu anjakan dari segi bagaimana pelajar-pelajar ataupun aktivis Islam di Amerika mula melihat peranan mereka dan keperluan bukan saja sekadar ada MISG tetapi mengukuh lagi bentuk dan cara MISG itu bergerak. Okay, baik. Terlanjur doktor menyebutkan tentang cabaran. Kita faham Amerika Utara ni besar campur dengan Kanada. Saya sendiri sebagai penyunting pun merasakan besarlah cabaran dakwah pada ketika itu dengan tak ada handphonenya, Waze-nya tak ada, WhatsApp-nya tak ada. So dah terlanjur bincang tentang cabaran dari sudut jarak dan keluasan tempat. Apa lagi cabaran lain yang betul-betul mengesankan? Mungkin sebab umat Muslim yang berada di sana mungkin tidak duduk dalam satu mazhab yang sama, seumpamanya kan ada kepelbagaian cara pandang. So cabaran bagi MISG sendiri dalam menanggapi ataupun berhadapan dengan generasi pada ketika itu, saya kira khususnya pada peringkat awal 70-an dan awal 80-an, cabaran utama adalah bagaimana menghadapi masyarakat dan ahli keluarga di Malaysia sendiri. Sebab kebangkitan Islam yang kita hari ini take for granted sebenarnya adalah satu fenomena yang baru pada tahun 1970-an. Oleh sebab itu, ramai keluarga-keluarga yang anak mereka dihantar untuk belajar di luar negara akan selalunya memesan ataupun mengingatkan anak mereka supaya jangan terbabit dalam kegiatan-kegiatan Islam. Ungkapan yang selalu digunakan, jangan ikut dakwah songsang kalau pergi Amerika. Jadi itu suasana yang wujud, ya. Jadi oleh itu mereka yang mula terbabit tu menghadapi tekanan. Saya masih ingat satu peristiwa peribadi yang berlaku pada saya. Pada tahun kedua saya di Amerika, saya telah berpindah dan tinggal di apartmen yang dimiliki oleh masjid di kampus saya di Ohio University. Dia bukan tidur atas lantai, dia apartmen proper lah. Jadi masjid tu, kemudian atas tu ada apartmen dan saya tinggal di situ. Jadi biasalah kalau dah apartmen di atas, masjid di bawah, bila nak semayang tu kita tu pakai plekat je lah, ya? Jadi selepas semayang asar ada satu hari tu, kawan-kawan saya ajak keluar, jom kita ambil gambar di luar. Jadi saya keluar lah lepas semayang asar tu dengan pakai plekat, baju Melayu, ambil gambar di Amerika. Saya hantar kat mak bapak saya, mereka terkejut tengok anak mereka di Amerika pakai plekat di di kampus universiti. Dah panik habis, cerita macam-macam, kata ini dah ikut tarikat mana, dah tinggal duniawi. Jadi itu merupakan stereotip yang terpaksa kami hadapi ketika itu. Suasana baik sedikit pada lebih kurang 82 83, kerana pada ketika itu telah wujud penerimaan yang lebih. Jadi itu adalah di antara rintangan pertama yang kita hadapi. Kedua adalah kami semua pelajar dalam bidang, kita istilahkan sebagai bidang sekular lah. Belajar sains, belajar fizik, belajar computer science. Masa tu istilah IT belum ada lagi, ya, macam saya pengurusan perniagaan, computer science. Jadi kami bukannya orang yang berpendidikan agama, bukan digelar ustaz, tapi nak bercakap tentang Islam memang susah, ya. Saya masih ingat pada ketika saya ditemu duga untuk pergi untuk beasiswa, saya ditawarkan mula-mula beasiswa dalam bidang finance. Jadi saya kata saya tak nak, sebab saya nak elak pembabitan dalam riba. Jadi
panel penemu duga tu, dia reaksi mereka adalah, bapak kamu kerja apa? Dia kata guru. Oh, ingatkan Tok Kadi. Lepas tu dia ketawa. Tu suasana masa tu. Kemudian mereka mula bertanya, ni pergi Amerika ni nak makan apa kat sana ni? Kalau tak ada ayam daging halam macam mana nak makan ni? Saya beli makan sardin, makan ikan, tak apa. Sardin ikan susah nak dapat di Amerika. Jadi expectation ketika itu, ni di kalangan pegawai-pegawai yang merupakan penaja, pergi Amerika tu tak payahlah fikir sangat halal haram ni. Pergi ke sana anggap semua darurat. Alhamdulillah saya pergi di Ohio University ketika itu, merupakan sebuah kampus masyarakat Islam yang aktif dan agak besar, dan kami tak pernah hadapi masalah dalam kesemua ini. Tapi itu nak menunjukkan jangkaan masyarakat ketika itu. Oleh sebab itu kami banyak bergantung kepada gabungan dengan aktiviti dengan pada ketika mula-mulanya Muslim Student Association di setiap kampus MSA. Banyak program merupakan program bersama. Dari segi sumber pun mereka banyak berkongsi dengan kami. Pada tahun 1982 MSA telah macam upgrade menjadi apa diistilahkan sebagai ISNA, Islamic Society of North America. Jadi ini kalau bercakap dengan sesiapa yang terbabit dalam kegiatan MISG pada awal tahun 80-an, kesemua mereka akan mencerita kembali bahawa aktivisme mereka ni sempadan di antara MISG, MSA, ISNA ni kabur. Orang yang sama terlibat dalam semua aktiviti ini. Bila saya kutip gambar daripada kawan-kawan saya yang sezaman dengan saya, kebanyakan gambar aktiviti MSA. Kalau kita tengok dalam buku ni, gambar di Kalamazoo, gambar di Oklahoma City, gambar di Ohio, kesemuanya aktiviti yang bersifat gabungan di antara MISG dan MSA dan juga program-program ISNA. Jadi itu mewujudkan suasana yang membolehkan kami mengatasi kekangan yang kami hadapi. Tak cukup ilmu, tak cukup sumber. Kerana di kalangan pelajar-pelajar yang datang negara Arab ni, ramai yang sebenarnya mempunyai latar belakang agama yang kuat. Kalau di kampus saya tu ada di antara mereka yang belajar engineering tetapi merupakan hafiz. Jadi dan masa tu ramai di antara mereka yang sama generasi dengan saya, masa sampai Amerika tu baca Quran pun tak lepas lagi. Jadi belajar dengan mereka ni lah, mula-mula daripada permulaan dan sebagainya untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dan kekangan diri. Dan itulah sebenarnya yang merupakan sumber kekuatan kami pada ketika itu. Cara kami bergerak yang bergantung dan saling dengan menjalin kerjasama dengan Muslim Student Association dan juga Islamic Society of North America. Baik. Kita awal tadi pun kita ada sebutkan berkenaan dengan jangka hayat sebuah organisasi. Soalnya untuk kajian 5 tahun pertama tu mungkin ada yang dah collapse seumpamanya. Tapi subtajuk buku ini, dekad pertama, menunjukkan MISG berjaya melepasi 5 tahun pertama tu. So dalam tempoh dekad pertama tu, MISG di US dan Kanada, apa detik paling mencabar yang pernah dihadapi oleh MISG? Detik yang saya kira paling mencabar adalah apabila berlaku pertambahan pelajar Malaysia yang ramai di Kanada dan Amerika tu, bagaimana nak menggerakkan aktiviti sedangkan mereka yang datang sebelum tu amat sedikit. Jadi di antara perkara yang dilakukan pada ketika itu, kalau saya uraikan di sini, pertama sekali adalah memikir bagaimana menstrukturkan seluruh Amerika Utara itu, Amerika dan Kanada, ditubuhkan dibahagikan kepada 8 wilayah. Jadi apa yang berlaku adalah setiap wilayah ni akan dipimpin oleh kampus-kampus utama. Selalunya satu wilayah tu mesti ada satu kampus utama, yang mana selalunya adalah dalam mungkin 30, 40, 50 orang yang sudah aktif dalam MISG. Dari situ mereka berkembang. Jadi bila kita ada penyusunan yang sedemikian, setiap
kampus utama tu akan diberi daerah tanggungjawab. Jadi dengan itulah dia membolehkan dakwah itu berkembang. Kedua adalah sokongan dari segi bahan, ya. Kerana sebahagian besar daripada pelajar yang mula datang, terutama selepas 82-83 sudah mula aktif di Malaysia. Jadi mereka mengharapkan ada penerusan selain pada mereka yang baru datang dan mula terbabit di Amerika dan Kanada. Jadi oleh sebab itu kita menghadapi cabaran bagaimana untuk menyusun program-program yang dapat memberi pengisian kepada mereka yang baru datang ketika itu. Okay, Doktor, kita dah masuk ke pengalaman Doktor sendiri sebagai Presiden MISG dan seumpamanya. Ada tak kisah-kisah individu ataupun keluarga dalam MISG yang mungkin beri kesan mendalam sehingga kan Doktor rasa dia wajib dimasukkan dalam buku ni? Snippet lah secara ringkas. Saya kira bagi kebanyakan kami yang berada di di situ pada dekad pertama itu, peristiwa yang sangat bersejarah dan mempunyai impak adalah peristiwa kemalangan di Amarillo, Texas yang telah menyebabkan 6 ahli MIG ketika itu terkorban ketika itu, dan mereka merupakan satu kumpulan 7 orang ahli wanita yang ketika itu dalam perjalanan untuk melakukan lawatan kampus di Colorado. Jadi malam itu apabila mereka melalui Amarillo, seorang pemandu mabuk telah memandu dari hala yang bertentangan dan melanggar mereka, dan 6 orang telah meninggal. Jadi bagi kami, walaupun saya sudah pulang ke Malaysia pada ketika itu, kami terbabit dalam membantu keluarga mereka di sini bagaimana untuk menghadapi persediaan kepulangan jenazah dan sebagainya. Jadi itu adalah satu detik yang sangat emosional. Jadi untuk menulis buku ni, saya berjumpa kembali dengan seorang survivor daripada peristiwa itu, melalui kembali apa yang sebenarnya berlaku, detik-detik dan sebagainya, dan itu dijadikan satu bab yang khusus di dalam buku ini. Untuk mereka yang nak lebih tahu berkenaan dengan situasi itu, boleh beli buku Di Bawah Langit Amerika Utara, dan macam yang Doktor sebutkan, Doktor dah peruntukkan bab khusus membincangkan soal itu. Mungkin satu kita boleh katakan sebagai itulah pengorbanan orang-orang terawal dalam dunia dakwah nak menyampaikan dakwah Islam. Okey, seterusnya kita faham yang mereka pada zaman itu mungkin Muslim minoriti, kan Doktor. Lepas tu yang menggerakkan dakwah pun dalam kalangan para mahasiswa dan seumpamanya. Perkara yang paling banyak dipelajari daripada masyarakat Muslim yang minoriti di Amerika Utara yang mungkin kita hari ini boleh contohi ataupun ambil ibrah. Saya kira yang paling penting, ya, bila wujud masyarakat Muslim minoriti di negara mana pun, pertama, golongan minoriti ini dia ada keupayaan berdikari yang sangat kuat, ya, sebab mereka kena mengumpul sumber yang tersendiri, merancang kegiatan yang tersendiri tanpa sebarang sokongan. Kalau kita di Malaysia, kerajaan ada peruntukan, kerajaan negeri ada peruntukan, dan banyak perkara-perkara yang dijadikan sebahagian daripada aktiviti rasmi. Tetapi di sana kita perlu berdikari dan kita juga perlu efisien. Kita tidak boleh membuang sumber kita dengan benda-benda yang remeh, dan kita juga perlu berlapang dada dalam konteks khususnya di Amerika, di mana umat Islam yang ada di situ berdatang daripada latar belakang yang berbeza, mazhab yang berbeza dan sebagainya. Dan selain pada itu, kita juga banyak berinteraksi dan berurusan dengan kumpulan-kumpulan seperti Black Americans, Bilalian Movement, yang merupakan kumpulan daripada orang kulit hitam. Mereka memeluk Islam, tapi Islam mereka tu mungkin ada kecacatan sedikit.
Ya. Jadi bagaimana mendampingi mereka mencari titik persamaan dan bagaimana kita mengendali hubungan itu supaya kita pula tidak mewujudkan konflik dengan mereka. Jadi di antara hikmah yang berlaku adalah ketika itulah penubuhan ISNA sebagai organisasi yang memayungi ke sebuah aktiviti ini yang membolehkan kita sebenarnya sama-sama melakukan perkara-perkara yang sangat pokok, misalnya menubuhkan sekolah, membina masjid bagi masyarakat di kawasan-kawasan bandar, tanah perkuburan dan sebagainya, yang mana kesemua ini memerlukan kecekapan. Jadi oleh sebab itulah kita dapati kalau yang mengurus kebanyakan organisasi dan institusi Islam di negara barat di kalangan minoriti ini kebanyakannya profesional daripada awal lagi. Ya. Saya masih ingat pengurus ataupun General Manager North American Islamic Trust, salah sebuah badan di bawah ISNA yang bertanggungjawab sebenarnya menjadi trustee untuk masjid-masjid yang dibina di Amerika. Ya, jadi di sana bila kita membeli masjid atau membina masjid, kita mendaftar je sebagai property ataupun aset North American Islamic Trust, supaya kalau kita letak nama, kadang-kadang bila orang tu dah mati jadi hukum faraid pula terbagi. Jadi bila letak di bawah North American Islamic Trust tu dia dan mereka juga menjalankan banyak aktiviti ekonomi dan aktiviti perniagaan. Jadi daripada awal lagi perjalanan kebanyakan pada organisasi Islam, NGO Islam dan institusi Islam ni memang digerakkan oleh golongan profesional, ya. Sama ada profesor di universiti, ada yang merupakan dengan MBA dan sebagainya, yang dengan itu dapat memastikan tahap profesionalisme yang bagus. Dari penceritaan doktor sendiri, saya boleh gambarkan bahawa ISNA ini diwakili ataupun dianggotai oleh umat Islam rentas mazhab. Dan sudah pasti ada kepelbagaian mazhab dan seumpamanya, dan perkara ini sebenarnya antara perkara yang mungkin kita juga di Malaysia perlu belajar untuk menghargai, bertoleransi dengan perbezaan dalam menanggapi isu-isu yang ada. Dan kita hari ini selalu berbincang tentang khilaf, padahal benda tu mungkin kecil sahaja, bukan benda yang usul, tapi itu yang dimarakkan dan seumpamanya. Mungkin Prof respon sikit. Dia macam ni lah, bila berlakunya kebangkitan Islam pada tahun 1970-an, ya, tema utama yang dibawa di kalangan aktivis pada ketika itu adalah untuk mengemukakan konsep Islam sebagai satu cara hidup, ya, membina semula kekuatan ummah, ya. Kenapa? Kerana pada ketika itu umat Islam sudah terperangkap dengan isu titik bengit, bertelagah mengenai persoalan fiqh, persoalan mesti sah ke tak sembahyang subuh kalau tak ada kunut, berapa sepatutnya rakaat tarawih dan macam-macam lagi. Jadi apa yang berlaku di kalangan umat Islam pada ketika itu, bukan saja di Malaysia, di negara-negara lain, kita telah membina satu tanggapan yang bersikap apa yang saya istilahkan sebagai mikroskopik. Kita lihat benda-benda kecil, ya, tetapi tidak dapat melihat suasana yang lebih besar, apa yang kita boleh istilahkan sebagai helicopter view. Apa yang berlaku kepada ummah, di mana kelemahan ummah ini, apakah yang harus dilakukan untuk membina ummah ini. Dan bila kita minoriti seperti mana di Amerika ataupun di United Kingdom, kita tidak ada masa nak bertelagah isu-isu kecil ni, mikroskopik ni. Sebab kita tahu sekiranya kita tidak membina kekuatan kehadiran kita tu sebagai satu entiti yang kukuh, kita akan hancur. Jadi itu saya rasa hikmah dan kelebihan yang saya kira sangat saya sanjungi di kalangan generasi pertama, yang terdiri daripada ramailah daripada pelajar Malaysia, pelajar daripada negara-negara lain yang sama-sama membina dakwah di Amerika. Oleh sebab itulah di dalam buku ini
di bab terakhir saya menimbulkan persoalan. Adakah kita hari ini sudah lupa dan hilang idealisme yang kita bawa pada tahun 70-an dan tahun 80-an? Adakah kebangkitan Islam yang kita rasa berlaku pada tahun 70-an 80-an itu sebenarnya telah pun surut? Ya? Dan jika ia surut, bagaimanakah kita kembali kepada proses membina kekuatan ummah? Sebab hari ini duk bergaduh mengenai nak pegang tauhid 3 serangkai ke Syariah Maturidiyah, sedangkan benda ni bukan ada dalam Quran ataupun hadis pun, ya. Perkara-perkara yang datang kemudian tetapi dijadikan seolah-olah itu adalah persoalan prinsip, ya. Jadi saya lihat kita, bagi pandangan saya lah, saya nak kongsi satu tinjauan yang dilakukan oleh Ipsos, ya. Ini tinjauan mengenai trust dalam masyarakat Malaysia, suasana hubungan percaya mempercayai. Golongan yang paling tidak dipercayai oleh rakyat Malaysia pertama adalah ahli politik. Yang tu kita biasalah, ahli politik, ya, semua orang tahu. Yang kedua adalah social influencer. Ya, sebab social influencer ni banyak sangat dengan cerita kelentong dengan dan sebagainya, sehingga kan sebagai satu kelompok mereka hilang credibility. Yang ketiga adalah menteri-menteri. Ya, credibility mereka ni rank yang ketiga tidak boleh dipercayai oleh rakyat Malaysia. Yang keempat adalah eksekutif di dalam bidang pengiklanan. Dan yang menarik, buat pertama kali, yang kelima yang tidak dipercayai ataupun distrusted adalah pemimpin-pemimpin agama. Kalau berdasarkan hasil tinjauan itu, setiap satu daripada 3 orang rakyat Malaysia meragui pemimpin-pemimpin agama. Dan bagi saya ini kita harus bertanya kenapa, ya, Perkara ini berlaku. kita pada zahirnya nampak macam Islam semakin kukuh, berkembang dan sebagainya, tetapi di dalamnya, di isinya seolah-olah wujud suatu yang reput, ya, kecurigaan dan sebagainya, seolah-olah apa yang kita cuba bina pada tahun 70-an 80-an tu sudah hilang hari ini. Hari. Maksudnya pemimpin agama ni tak kira agama mana pun lah. Tak kira agama mana pun. Tapi memandangkan majoriti responden dalam survey adalah rakyat Malaysia, maka kita boleh expect Melayu. dalam representative sample orang Melayu samalah, mungkin lebih overwhelming. Ni sesuatu yang mungkin mereka yang berada di dalam bidang pengajian Islam kena reflect lah kot. Kenapa sehingga ke tahap itu kalian yang menggambarkan wajah Islam itu berada di tangga kelima tidak dipercayai. Ya, satu benda yang sukar sebab umumnya bukan yang saudara sebutlah, orang yang terbabit dalam pengajian dia kena nilai sendiri. Sebab dua benda ya saya lihat. Pertama, golongan agamawan ni suka nak ditegur oleh orang yang bukan daripada latar belakang agama. Kita akan dituduh sebagai tidak menghormati ulama dan sebagainya. Engkau ni siapa, belajar agama tak betul, tajwid pun tak sempurna lagi, siapa engkau nak tegur? Ya, itu satu. Kedua, walaupun kita menganggap golongan agamawan ni sebagai satu kategori dan seolah-olah mereka ni satu profession, tetapi mereka ni satu profession yang tidak ada professional standard. Berbeza dalam bidang guaman, perubatan, accounting, di mana kesemua mereka yang merupakan profesional dalam bidang-bidang ini tertakluk kepada piawai-piawai peraturan code of ethical standard yang khusus. Ya? Katakanlah seorang doktor pergi membuat dakwaan dia boleh merawat satu penyakit tanpa sebarang bukti. Ya? Dia mengguna ubat yang tidak pernah diluluskan oleh pihak-pihak berwajib. Doktor itu boleh hilang registration dia sebagai medical doctor. Tetapi di kalangan ustaz-ustaz
bila ustaz-ustaz bawa cerita yang seolah-olah Harry Potter, ya, boleh terbang sana sini, ya, agama ni dah jadi macam cerita Harry Potter. Tidak ada sebarang tindakan yang dikenakan. Kalau mereka ada tauliah tu, tauliah dia masih kekal juga lagi. Oleh sebab itu, di manakah sebenarnya keupayaan mereka untuk mengekalkan standard of conduct, credibility dan memperoleh kepercayaan daripada masyarakat, ya? Dan bukan itu saja, mereka juga sukar untuk menegur sesama sendiri. Jarang kita melihat mereka menegur sesama sendiri. Kena reflect ni. Ramai dalam staf Ilham ni budak-budak pengajar agama. Okey doktor, kita terus ke pasal seterusnya. Alang-alang kita telah menyebutkan tahun ini tahun ke-50 MISG, ya. Bagaimana doktor melihat masa depan dakwah Islam di Amerika Utara selepas 50 tahun MISG, penubuhan ISNA? Saya kira kalau kita lihat dari segi dakwah di Amerika Utara, ia semakin berkembang. Dan kalau kita lihat pada keputusan pilihan raya sebelum ini, nyata calon-calon Islam semakin banyak yang menang, ya? Selain daripada Zohran Mamdani, di beberapa bandar lain pun ada yang menang sebagai Datuk Bandar. Di Virginia, Lieutenant General Governor Virginia juga seorang Muslim. Lieutenant Governor di Amerika ni maknanya sebenarnya sama dengan Deputy Governor, ya? Salah seorang daripada hakim di Mahkamah Agung New Jersey adalah seorang wanita Islam, Nadia Kaf. Bagi mereka yang berkecimpung dalam bidang ekonomi Islam, mungkin pernah mendengar nama bapa saudara dia, Munzir Kaf. Dia antara penulis dan penyelidik awal dalam bidang ekonomi Islam. Jadi Nadia Kaf ni adalah anak saudara pada beliau, dan dia merupakan seorang perempuan berhijab pertama bukan menjadi hakim, tapi menjadi hakim Mahkamah Agung di New Jersey. Jadi saya lihat pencapaian ini akan terus berkembang. Bagi aktivisme di kalangan pelajar Malaysia, ia akan berubah. Pertama, oleh kerana suasana di Amerika di bawah pentadbiran Trump ni yang menyukarkan pelajar-pelajar daripada luar negara untuk belajar, kita mungkin akan melihat jumlah pelajar Malaysia yang dihantar akan berkurangan. Saya rasa MARA dah buat keputusan tidak lagi akan hantar ke US pelajar di Amerika. Jadi apa yang kita boleh jangkakan, aktivisme itu akan berkurangan. Tetapi apa yang juga berlaku sejak mungkin 10 tahun yang lalu, sebahagian besar daripada mereka yang menggerakkan MISG sekarang ni sebenarnya merupakan rakyat Malaysia yang sudah menetap dan bekerja di Amerika. Ya, jadi sekarang ni yang di kalangan pelajar, kalau ada muktamar tahunan ni, yang datang di kalangan pelajar ni mungkin dalam 20-30% saja. Yang lain tu adalah mereka yang telah menetap di Amerika. Jadi sifatnya akan berubah oleh kerana demografik yang berubah ini. Tapi kita mengharapkan itulah satu sementara. Sekiranya berlaku perubahan dalam pentadbiran di Amerika, mungkin keadaan akan pulih semula dan keadaan akan kembali seperti sedia kala. Baik. Kita dah sebut berkenaan dengan masa depan 10 ke 20 tahun lagi. Doktor melihat MISG akan berada di mana? Saya kira dalam 10-20 tahun lagi dia akan lebih menyerupai kumpulan-kumpulan profesional. Kalau di Amerika ni dia ada 3 kumpulan profesional di kalangan umat Islam, ya. American Muslim Scientists and Engineers, Association of Muslim Scientists and Engineers. Kemudian American Association Muslim Social Scientists, dan lagi satu adalah Islamic Medical Association of America, IMAM, ya. Dan oleh kerana kebanyakan daripada mereka yang menggerakkan MISG ini mereka yang dah menetap, mereka dalam masa 10 tahun lagi kebanyakan mereka ni akan mula bersara, ya.
Jadi kita boleh lihat bahawa mereka akan lebih memberi bimbingan kepada membimbing generasi baru di kalangan anak-anak mereka untuk sama terbabit dalam MIG, dan juga sekiranya pelajar Malaysia yang masih kembali bertambah di Amerika, mereka akan membantu. Sebab pada tahun 2024 saya ke sana pun kami memang cuba memperkenalkan pelajar-pelajar Malaysia dengan kalangan ahli-ahli MSG yang telah menetap. Jadi sudah dapat membantu mereka rezeki kerjaya mereka, supaya mereka bila mereka menamatkan pengajian, mereka dapat mencari kerja di Amerika, termasuklah bekerja di kalangan syarikat-syarikat yang dimiliki oleh rakyat Malaysia. Baik, Dr. Kita pun berada di penghujung dah. Mungkin soalan terakhir dari saya. Jika ada satu perkara yang Dr. harap pembaca Malaysia faham selepas baca buku ini, apa perkara atau mesej tersebut yang Dr. nak sampaikan? Kita boleh melihat buku ini sebagai buku sejarah. Dan umumnya orang Malaysia menganggap belajar sejarah ni sesuatu yang membosankan. Bagi mereka sejarah ni kita hafal tarikh, hafal nama orang yang dah mati, peristiwa perang dan sebagainya. Bagi saya, buku ini lebih sebenarnya mengebalkan bagaimana memimpin dan mengurus transformasi. Ya? Bagaimana mengukuhkan organisasi, bagaimana memastikan penerusan dalam aktivisme yang wujud pada ketika itu. Jadi kalau kita ingin membuat kesimpulan, itulah sebenarnya yang boleh diperolehi. Oleh sebab itulah, selepas saya menulis 8 bab pertama tu, yang lebih merupakan sejarah yang telah berlaku, bagaimana aktivisme itu telah berkembang dan diperkukuhkan, saya akhiri dengan bab melihat ke hadapan. Cabaran yang perlu kita tangani di masa hadapan. Jadi di sinilah kita perlu, yang saya tekankan di sini adalah, sekiranya kita setuju bahawa aktivisme Islam ni sebenarnya yang dulu kebangkitan sekarang ni dah surut, maka sekiranya kita ingin membangunkan kembali kebangkitan Islam itu, sudah tentu kita tidak boleh melakukannya dengan menggunakan idea, alat, wasilah yang lama. Kita memerlukan penilaian semula, apakah idea-idea baru yang perlu kita bawa. Kalau dulu banyak bercakap tentang negara Islam, kita perlu mempersoalkan diri kita, apakah sebenarnya negara Islam. Sebab kalau kita lihat eksperimen negara Islam di Pakistan, di Afghanistan, di Sudan, di Iran, pengalaman-pengalaman ini bukanlah sesuatu yang boleh kita rasa boleh dibanggakan, ya? Bukanlah boleh dijadikan contoh yang terbaik kepada umat manusia. Jadi kalau kita ingin membawa agenda Islam, kita perlu ada sikap self-critical dengan bertanya apakah sumbangan kita kepada umat manusia, dan bagaimana untuk membentuk pendekatan yang baru, yang lebih dinamik, yang lebih berkesan di jangka panjang nanti. Maksudnya secara ringkasnya, gerakan-gerakan Islam yang ada di Malaysia hari ini, bak kata tajuk buku BMX, kena rethinking ourselves lah. Betul. Rethinking, contemplating, kena memikirkan semula ke mana hala tuju dakwah Islam di negara ini. Gerakan Islam itu sendiri perlu melalui reinvention, rejuvenasi dan seumpamanya. Baik Doktor, mungkin kata-kata terakhir Doktor sebelum kita menutup sesi pada hari ini, kepada para pembeli ataupun kepada rakan-rakan mungkin tunjukkan. Okey, orang membeli buku ni kadang-kadang ada, saya anggap ada 3 kategori. Ada orang beli buku sebab dia nak hias rak buku dia. Dia beli, dia tak sebenarnya baca pun. Terasa. Dan saya memang jumpa kawan-kawan saya yang beli buku saya, tapi dah 2 tahun pun dia tak baca lagi buku tu. Dia kata, oh minta maaf doktor, kami belum baca lagi. Tak apalah, sekurang-kurangnya niat tu ada. Jadi ada yang orang baca buku, dia lebih untuk tujuan reaffirmation. Dia dah berpegang kepada beberapa pandangan, beberapa idea, dan dia suka penulisan-penulisan yang
reaffirm katakanlah sejarah kehebatan sahabat. Yang tu dia lebih tertarik kalau dia seorang yang Islam yang committed. Tapi kalau kita menulis mengenai yang mengambil sikap lebih kritikal, lazimnya mereka akan tidak begitu senang. Sebab itulah buku Mustafa Akyol, Ahmad Kuru, semuanya dilarang, tidak disenangi oleh golongan-golongan ini. Dan ada orang yang membaca buku untuk mencari sesuatu yang baru, untuk membuka pandangan mereka. Jadi saya berharap mereka yang kalau yang membeli buku ni lebih banyak golongan yang ketiga ni. Walaupun sebahagian besar pada buku ni adalah sejarah, tetapi ia adalah sejarah yang boleh digunakan untuk kita mempelajari bagaimana untuk mengendalikan transformasi. Termasuklah melalui masalah, melalui konflik, melalui persekitaran. Dan saya beritahu kawan-kawan saya yang mana kata nak minat buku, saya kata kat dia, aku tahu kau orang ni kebanyakan kau orang tak baca buku ni. Tapi aku nak minta satu benda aja pada kau orang semua. Kau orang baca the last chapter. Sebab the last chapter raise critical questions. Baik. Kepada mereka yang berminat untuk mendapatkan buku ini di bawah lagi Amerika Utara, boleh dapatkan terus di laman web kami ilhambooks.com, atau untuk mereka yang masih ada di Pesta Buku, kita ada di booth 663 Dewan Tun Razak 3, insyaAllah sehingga ke hari Ahad ini, insyaAllah. Baik, terima kasih banyak Datuk atas sesi perkongsian pada hari ini. Kita mengucapkan terima kasih dan kita akan berjumpa lagi, insyaAllah.